Jadi pada hari ini saya menyatakan di hadapan Yang Arif bahawa saya menolak permohonan perceraian yang dilakukan oleh Datuk Norah Arifin terhadap saya, dan saya tidak bersetuju dengan permohonan itu kerana saya masih menyayangi perkahwinan ini dan saya masih mahu mempertahankan perkahwinan ini. Dan sebagaimana kita semua juga tahulah, dalam kehidupan rumah tangga ni, lebih-lebih lagi rumah tangga yang ada macam ada monogami, ada poligami, jadi tentulah ada pasang surutnya, benda tu banyak terlibat. Tapi sebagai ketua keluarga yang masih sayangkan perkahwinan ini, saya tidak bersetuju. Sama mana dalam kehidupan berpoligami ni tentu ada cabaran-cabaran yang mungkin ialah memanglah, mana ada, selalu orang sebut di mana ada apabila isteri pertama mendengar suaminya berkahwin, nombor dua, nombor tiga, dia akan buka tangannya, welcome to my house. Tentu tak ada benda tu, tak berlaku sebab fitrah wanita tak ada, saya percaya. Jadi tentulah ada juga pasang surutnya. Tapi buat masa sekarang, berdasarkan pemerhatian saya yang ikhlas di depan tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak saya sebut macam inilah, keluarga pertama saya sudah pun menerima kehadiran, sudah pun menerima lah perkahwinan saya dengan Datuk Norah, dan mereka pun tidak komplain apa-apa. Yang penting saya lihat keluarga pertama saya mengharapkan macam peraturan hidup, bukan peraturan, plan hidup saya dengan mereka tu tidak berubah. Itu saya tidak mengabaikan isteri pertama saya. Kami masih lagi outing, kami masih lagi berjalan-jalan, kami masih lagi makan angin. Jadi kalau benda itu tidak terkurang dalam kehidupan keluarga pertama, maka saya percaya tidak menjadi masalah. Waktu masa nak buatkan cerai tu, tak ada usaha memujuk dia ke? Saya cuba, dan pada masa yang sama juga saya faham macam ni, saya faham dari sudut kesedihan, kemuskilan, kepiluan hati yang dia rasai. Solusi kepada perkahwinan saya, ada dua keluarga ini telah pun saya lakukan, bukan hari ini je sebenarnya, memang dah lama saya cuba sedaya upaya untuk merealisasikan keharmonian, perdamaian antara Datuk Norah dan keluarga pertama saya. Memang saya dah buat lama, tapi usaha yang saya lakukan tu mestilah dengan meraihkan hukum hakam syarak. Sebab kita ni, apa benda tindakan yang kita nak buat, kita tak boleh, contohnya macam anak kita macam tak berapa suka lah bapak dia berkahwin seorang lagi. Itu realiti, saya tak boleh nak, mungkin dia rasa tak suka lah kenapa ayah kahwin seorang lagi. Jadi kita nak mengharmoni pun kita tak boleh dengan cara yang kasar. Saya masih yakin dan saya percaya kalau dalam Islam disebut al-mawaddah warahmah, itu masih ada lagi antara saya dengan dia. Masih Tuhan tak buang lagi benda tu. Itu saya mengharapkan, bagi pihak saya mengharapkan perdamaian tercapai, dan saya tentu sebagai suami saya mengharapkan Datuk Norah terus cinta dan sayang pada saya. Tapi kalau dia dah tak cinta dan tak sayang dah pada saya, dia nak ambil tindakan yang apa dia fikir saya tak boleh nak buat apa. Sebagainya, kita hanya berusaha ikut kemampuan kita lah.